But jarang orang pergi overseas cari underwear. Dah 2 jam rasa makin pening. Morning guys. Terminal 1. Gila leceh dia punya domestic flight. Batang intercom tu pun dia kena soal. What is this? Kau kena keluarkan semua beg, semua barang. Umpama beg kau tak payah unpack, lepas kau letak dalam bekas tray tu, kau letak semua barang-barang. Kena display semua barang-barang. Dia punya domestic flight kau street. Tidur kat kursi tu normal tau. Tapi kat sini steady lah, relax lah, tidur je. Paling awal bai. Betul-betul depan pintu dia tidur. Yang tidur kat kursi ni biasa. Tapi tempat charging dia lawa. Let's go to left. Thank you. Kerusi orang dia pada sampai depan muka. Dia punya kerusi ke belakang macam mana ya? Aku buka majalah flight tu, letak kat peka, buka nak baca kan. Pandang bawah nampak dahi dia tu. Kenapa muka? Terkejut. Now use a mobile phone. For your safety, remain seated with the seatbelt fastened. Welcome to Leh. Sesak nafas guys. Baru landing. Tapi okey, nama airport dia Kusyok Bakula Rinpoche Airport. Sampai-sampai je kita dapat ni, dapat shawl. Cantik kan? Kita tengok view dia, Masya Allah. Alright guys, so akhirnya kita sampai juga ke Leh. And berita sedih dia adalah kita dah subscribe untuk eSIM. Kita dah bayar dah dekat 100 kita bayar. Tapi kita langsung tak ada line guys kat sini. So ya, untuk ketinggian 4000 kaki ni kita landing je. Jalan sikit 100 meter jalan pun dah mengah gila lah. Rasa macam tak cukup nafas. Sebab itulah dia bagi kita masa 1 hari untuk kita get used dulu dengan ketinggian kat sini sebelum dia bagi kita terus ride. So hari ni aktiviti kita mungkin jalan-jalan. Paling penting kita kena beli stokin. Stokin dengan spenda. Sebabkan saya punya bag, satu bag saya, bag bawa stokin dengan seluar dalam Tercicir. Tertinggal. Betul-betul seorang lelaki dia. Sebab saya ya, saya cakap benda tu. Saya dah 2 malam. Semalaman kat sini lah. Ni hari kedua kat India. So kita betul-betul menggambar konsep lelaki. Hari ni pakai spender, lepas tu esok kita balik. Okay guys, kita dah sampai hotel dia. Ya Allah, dia punya view lawa gila dekat hotel ni. Tengok belakang. Wah. Dia angkat beg. Oh, thank you. So, kita pergi tengok punya hotel. Hotel dia pun memang cantik guys, sejuk, guys, tenang je.
Kedai-kedai kat sini belum buka lagi. Dia buka pukul 9. So, kita sampai awal pukul 7. Jadi kita orang punya niat untuk terus berjalan, punya excited punya masa tu, kita kena tunda dulu 2 jam lagi. Kalau korang lepas ni nak ikut saya, kat sini lah Ping akan bawa korang. Owner hotel adalah owner bike yang kita sewa motor tu. Ya, wow, hotel dia cantik. Akil. Hai Sona. Ika. Ika. Pink. No. Because this is a military area. We wanted to bring them. them, we read up, no drones allowed, no flying drones, so we didn't bring. So Nam bagi tahu kat sini kalau nak masak apa-apa dia akan ambil masa yang sangat lama sebab kat sini pressure dia rendah. So masak benda tu jadi lama sangat nak masak. And kita dapat satu berita di mana dekat sini dia kata kalau beli pun SIM card line akan on off. So kita orang decide kita orang decide untuk kita orang tak beli. Saya decide untuk saya tak beli SIM card. Ada wifi dekat hotel je kita akan guna. Bukan saya cakap tak beli, dia dah beli dah, tak ada. Saya yang tak beli. Tak, saya beli eSIM. eSIM memang tak boleh pakai dah membazir dah pun 100 dah membazir dah 100 lebih. Meanwhile, Finally beli SIM card. Wow, kita punya breakfast pagi ni. A very big omelette, guys. Okay guys, dia bukan omelette, dia roti balut roti balut telur. eating the biscuit only. I was happy with the biscuit already. Now extra happy. Okay, so kita akan berehat. Korang tengok dia punya bilik. Sangat-sangat cantik guys. Aku bengah naik satu tingkat je pun. Dia ada almari. Wah, ada toilet. Very clean. Bau macam baru lepas renovate. So, kita akan tidur malam ni dekat sini. Esok check out. Dan malam terakhir dekat sini juga. Okay guys. So, kat sini tak ada heater ya. Jadi, kau memang akan kena pakai heat tag. Dan juga memang kena pakai jaket je supaya masa. So, kita kena rehat. Hari pertama kita tak ada aktiviti. Sepatutnya hari ni hari rehat je. Tapi kita orang cuba tidur, cuba baring. Dah 2 jam rasa makin pening. So kita decide untuk jalan-jalan sikit. Nak hilangkan pening. And kita maybe makan sikit kot. Cari coklat ke apa ke. Nak bagikan pening, hilangkan pening. Dia macam rasa macam goyang-goyang sebab kita tak biasa kan altitude tinggi ni. Dia tunggu sebagai tak makan lagi. Ya, itu yang paling betul sebenarnya. Tapi sampai sini, sunglasses memang kena pakai. Ya. Korang akan silau kau. Kau silau. Okey. Kalau korang tengok belakang ni, sini sand, sini salji. Lawa gila. Cantik sangat-sangat. The view. So, kita dah sampai dekat dia punya left market. Kita nak tengok apa yang ada kat sini. Yang paling penting nak pergi beli token baju. Sebelum Pin datang sini, Pin dah tengok banyak kali video orang datang sini. Jadi bila datang sini macam dah pernah datang ke? Padahal tengok video je. Sambil tu kita cari juga kedai yang boleh makan lah. Besar punya live market ni. Kita jumpa kedai makan yang Andy memang dah save. Tapi tangga kecil. Kecil. Nak jalan dia pun kecil. Tinggi pula. Oh, sorry. So sorry. Oh my god. We also have upstairs sitting for guys one. Oh, okay.
So, Do you have food here? Yes, you do. Alright, great. Excellent. Malaysian. Okay, welcome. oh my god, kalau pening kepala ah. Just be careful, okay? Yeah, yeah. There's a little bit steep. Okay. Wow. Until you push. Oh my goodness. Okay. Siapa yang nak datang lift, korang kena exercise dulu. Korang kena buat fitness dulu sebab korang datang sini. Kalau tak, jantung kaki macam nak boom. Your heart going to pop out. Yeah, man. Oh, the heart's like about to pop out way. But Berdebuk already. oh, berdebuk. But you see the view. Oh, Worth it. worth it. Okay, dalam keadaan kita sesak nafas, kita kena pilih makanan. Oh. Ni momos ni adalah makanan lokal yang kita wajib try. So kita tengok nanti datang dia kejadian macam mana. Kawati. Kita bau Oh. Macam halia. Steam momos. Dumpling ah. Dumpling. Better dumpling. Yes. Egg tukar. Dia sup. Kita kalau Melayu ni nampak macam ni apa? Seekor. dia punya tekstur nampak macam seekor. Tapi ni adalah makanan lokal. Apa dia kata? Tibet lah tadi. Tibet. Nasi goreng daging. Nasi goreng kambing. Nasi goreng kambing. Thank you. Kambing hilang. I tried to find it but I couldn't. Oh, don't tell me lamb no more. Ask you whether you will change to vegetarian or chicken. Oh, lamb no more. damn. Okay, rupanya view dekat atas lagi cantik. Kau tengok. Ui. Lawa gila. Benda paling pelik benda paling rare kita beli waktu kita travel. Jarang orang pergi overseas cari underwear. Dia ni jual seluar dalam saja. This kind of or this kind of Like brief. 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 This is brief. Other one? Kita berjaya jumpa Stokin Army. Mula kita cakap mana lagi bagus, mana lagi bagus. Bila kita tanya harga berapa? 50. Oh, ni lagi bagus. Tengok kualiti kan? Tengok kualiti. Kualiti sana lagi bagus dari tadi. Lagi bagus. Tadi kita 100 sepasang. This how much brother? 50. Oh, ni lagi Ni bagus. kualiti lagi bagus. Finally, kita akan beli SIM card. Akan lalu lorong-lorong macam ni untuk beli SIM card. Walaupun kita beli data dekat sini, akan ada tempat yang kita takkan ada line. So dekat sini dia ada 3 pilihan untuk turis, iaitu 1 gig 1 hari RM500. Lepas tu 1.5 550, 650 4 gig. So sangat-sangat sikit tapi worth it. And kalau korang datang sini, korang tak payah beli data, tak payah beli eSIM, tak payah beli roaming. Korang beli je SIM card kat sini. Jangan jadi macam kita orang membazir 100 lebih. Jadi lesson learn untuk korang semua lah. Tapi korang jangan risau. Kalau korang ikut P, nanti P akan settle semua untuk korang. Anjing kat sini semua gebu-gebu lagi satu. Tapi korang jangan risau sebenarnya. Sebab dekat setiap hotel yang kita pergi, memang akan ada internet. Tapi dia tak adalah selaju macam kat Malaysia. Cuma at least bila datang sini, korang hanya perlu enjoy ride je. Kalau boleh, lupakan je dunia maya tu. Besok kita akan start ride. Dia kata lebih kurang dalam 70 km macam tu. Tapi dia sebenarnya area sini je untuk kita get use kan kita punya riding dengan cuaca, perubahan cuaca dengan perubahan altitude yang paling penting lah. Sebab hari pertama ni terus terang bercakap
struggle gila nak bernafas. Satu tips kalau dekat sini, kalau nak membeli ataupun shopping apa-apa, korang kena bargain. Jangan sekali-sekali korang pergi, lepas tu korang terus terima. Sebab kat sini harga dia orang memang akan try. Macam ada satu kedai tu, Ping pergi nak beli pasal pashmina lah. Sekali dia buka harga RM7,000. Tak nego. Saya cakap macam tak nak, tiba harga jadi RM700. Dan nak jalan, on the way nak balik hotel tadi, jalan, jumpa harga yang memang dah terus dibagi RM500. You want chai or butter tea? Butter tea? Yeah. Butter tea. It's assorted, okay? Okay, can. Get you. Butter tea. Dah masin-masin. Oh, untuk tea ni satu cup RM20. Overhaul. Sekarang Sona bawa kita naik kereta. Tadi kita pernah ada cerita-cerita nak jalan kaki daripada bawah tu. Konon-konon nak pergi ke situ. Tapi kalau kita jalan kaki tadi, besok tak ride. So sekarang kita nak pergi ke Semo. Wow. Find a lot of like this road, huh? Dia jalan macam ni. Oh, I love Star Roads actually. I love Star Roads. Wow, these old stones. And the stupa just now at the bottom is like that also lah. Have to be very focused. Yeah. Yes. On the road, huh? Okay, hari pertama ni teaser je dia bagi kat kita. Balls of steel, right? What driving? It's not actually riding is easier. Driving. Dari sini kau nampak dah airport. Tu market yang kita orang pergi tadi. Where is the palace? Yeah, right here. There is the palace. They are shooting there. Yeah. Oh, You see that? the highest peak here. It's called Stok Kangri. Stok Kangri. Kangri, yeah. Kangri means Stok Kangri. Glacier. Oh, the glacier. I see. So this in Tu dah 200 tahun punya monastery. Oh, okay. Semo Monastery, popularly known as Nevdel. Tak tipu heart rate kau-kau punya. Tapi Masya Allah view dia. Tu aku pula berasap tu. Oh, ingatkan tadi gunung berapi. That's all untuk hari ni. Hari pertama kita belum naik lagi atas motor. Tapi hari ni kita orang explore sendiri lah lebih kurang. Jalan kaki, pergi cari makan jalan kaki. Lepas tu on the way balik, lepas tu kita jalan balik dengan Sonam naik kereta, cari SIM card. Untuk hari pertama ni, oh ya Allah, view dia cantik gila. Bila kau tengok view kat belakang ni kan, kau rasa macam okay. Ping terus rasa macam okay, banyak lagi tempat yang Ping tak ride. Bila korang rasa korang dah terlalu banyak ride, sebenarnya bila korang datang sini korang akan rasa macam oh okay, banyak lagi tempat aku tak ride rupanya. Kau rasa kecil je dalam dunia ni. Banyak lagi dunia ni aku tak explore. Habis untuk hari ni, kita dah sunset, lepas tu lagi malam dinner, rehat.
So, nasihat Pink untuk hari ni, selagi korang diberi peluang untuk ride, pergi je. Jangan fikir. Pergi je. Explore dunia ni. Okay, jumpa next video esok. Bye-bye. Barai lah. Mak tak boleh masuk sebab dia kata kena Indian card je. Jeng. View tak nak kalah. Memang tak kalah macam ni. Naik motor kat sini tak jadi masalah. Yang menjadi masalah bila kau kena jalan kaki.